Yang ni saya sendiri takut dan kita semua risau ketika mana nama kita dipanggil, tuan. Nama kita seorang dipanggil, lalu dibuka buku amalan, kita pun melihat Ramadan kita. Kita ingat berapa kali Ramadan. Sebab kita meninggal umur 65. Contoh 65, kita pun tengok senarai tu. Ramadan 1 waktu kita umur 14, Ramadan 2 umur 15. Contoh Ramadan 3 umur 16, Ramadan 4 umur 17. Tengok sampai Ramadan ke 40 lebih, 45, tiada Lailatul Qadar yang ditulis. Kita tanya, ya Allah, mana Lailatul Qadar? Allah Ta'ala kata, kamu lupa. Wahai para malaikat, bentangkan amalan dia, tunjuk video dekat dia, apa yang dia buat. Allah Ta'ala tunjuk. Kita pun tengok kita sendiri main game waktu tu. Orang tarawih dia main game, orang tarawih dia layan Netflix. Hari itu dia tanya kepada Allah, wahai Allah, tak adakah Lailatul Qadar?